Boleh pun hidup ingat tak apa ramai sebab ayat tinggi suruh orang depan tu siapa naik motor pakai tengok makcik tenggelam tu dulu. Oh boleh tu. Alhamdulillah. Orang tak iman kuat lah. Apa pun dia pernah mengaji juga. Dan saya tengok tadi kan kat dalam grup kita kata pukul 8 jadi penduk tunggu dah ada orang dah. Ya Allah bagus lah. Awak bagus-bagus orang tu. Kagum saya iman ni mah. Ya Allah ahli syurga terus amin. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk, yakni yang dinamakan dia apa ni? Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk. Takluk ni maksud dia tugas sifat kalam tu, kemampuan sifat kalam. Takluk maksud dia tugas atau kemampuan. Kemampuan sifat kalam tu. Kita dah bicara ilmu apa ni? Ilmu tauhid. Kita dah bicara sifat apa? Sifat kalam. Sifat kalam ni sifat apa? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah yang kita dah mengenai sekarang ialah sifat kalam. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni banyak. Bukannya 20 saja, banyak tak terbilang sifat yang wajib bagi Tuhan. Tetapi yang ulama kata yang wajib kita belajar daripada sifat-sifat wajib Tuhan tu 20 sifat. Kalau nak mengaji semua, mati pun tak habis mengaji. Sebab sifat Tuhan ni banyak tak terkira. Tapi yang wajib kita belajar. Pasal apa wajib kita belajar? Kalau ulama kata sifat-sifat ni Tuhan sebut dalam Quran, yang mana kalau kita boleh sifat ni, kita boleh sifat yang lain. Kita faham dah. Kiasan dia tu kita boleh kias dah. Dia ni hak ni yang paling penting 20 ni. Macam kita katalah rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 5 perkara rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang sehari semalam 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, keluarkan zakat, haji di Baitullah. 5 ni benda ni wajib. 5 ni saja agak wajib. Tutup aurat wajib tak? Pada ni Allahumma salli alaihi wa ta'ala. Pada mak ayah wajib tak? Apa dia ni Allahumma salli, aku tak ingat nak sebut satu. Banyak no? Allahumma salli, banyak lagi lah benda-benda wajib. Habis tu awak sebut 5 ni je. 5 ni rukun kami biar paling penting. Kalau orang buat 5 ni, ghaliban hak lain dia akan buat juga. Kebiasaan dia akan buat sekali. Kerana ni paling penting. Sebab itulah sifat Tuhan yang wajib ni banyak. Tapi yang wajib kita belajar ni 20. Sebab siapa boleh yang 20 ni, yang lain-lain tu dia reti sendiri. Ulama kata hal ni penting sekali. Faham tak? Saat ni takut kita faham sifat Tuhan ada berapa? 20. Salah. Nama dia saja 99 lah. Sifat dia 20 saja. Sifat dia banyak. Hak wajib kita belajar tu 20. Kita faham betul tak? Sifat wajib bagi Tuhan. Apa dia sifat wajib bagi Tuhan? Kena poingat sekali-sekali lalu juga. Apa dia sifat wajib bagi Tuhan? Kita mengaji dah. Sifat wajib bagi Tuhan. Wajib apa? Wajib syarak ke? Wajib adat ke? Wajib akal? Wajib syarak. Tak kena. Wajib kita belajar sifat tu. Sifat wajib bagi Tuhan tu wajib apa? Takkan wajib syarak bagi Tuhan. Tuhan kena buat sifat tu. Tak besar. Wajib apa? Ngaji 4 kali dah ni. Jenuh horai dulu. Aku horai pun tulis, tanya-tanya hilang. Dia pergi sekali dengan banjir kot. Wajib akal. Hukum kita belajar sifat tu, hukum untuk kita. Untuk nisbah kita, hukum dia wajib belajar. Sifat wajib bagi Tuhan tu maksudnya wajib pada akal kita ada pada Tuhan. Tu bagi sifat wajib. Bila orang sebut mengaji dah sifat wajib bagi Tuhan, wajib syarak lah. Kalau syarak Tuhan kena buat, tak buat dosa. Takkan wajib kata Tuhan. Wajib apa? Wajib akal. Sifat wajib bagi kita. Bila kata hampa mengaji tak sifat wajib bagi Tuhan, sifat mustahil bagi Tuhan, sifat harus bagi Tuhan. Dia kata mengaji, sifat wajib bagi Tuhan tu wajib apa? Wajib pada akal kita, sifat tu ada kat Tuhan. Mustahil pada akal kita ada pada Tuhan. Harus pada akal kita bagi Tuhan. 3. Kita kena mengaji lambat Tuhan ni 3. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus.
Himpun sekali 41. Sebab tu orang kita dia buat apa? Dia buat 41. Dia berkat tu lah. 41. 20 sifat wajib, yakni wajib pada akal kita ada pada Allah. 20 sifat mustahil, yakni mustahil pada akal kita ada pada Allah. Satu sifat harus, yakni satu sifat yang pada akal kita harus ada pada Allah, harus tak ada pada Allah. Boleh je. Tu kita mengaji, faham tak? Kita nak mengaji ni sifat kalam ni salah satu daripada 20 sifat yang pada akal kita wajib ada kat Tuhan. Apa maksud wajib ada pada akal? Apa maksud wajib pada akal kita ada pada Tuhan? Yakni akal kita kata mesti sifat ni ada. Tak boleh terima di akal yang sifat ni tak ada. Mustahil, tak boleh terima, bohong. Macam mana selalu yang tuan mustahil? Kita nak mengaji dulu. Anak beranakkan mak dia. Anak beranakkan mak dia. Mak dia beranak dia. Itu biasa lagu tu lah. Kita panggil apa tu? Wajib. Akal berkatakan ada. Memang akal tu. Ini anak beranakkan mak dia. Ini mustahil akal. Nak panggil ke mana mak kan? Hak tu yang keluar lepas pada tu. Hak tu kena panggil anak. Ini anak. Dia kata, hang siapa beranakkan hang? Yang beranakkan aku ni tuk aku. Bukan mak hang. Mak aku yang beranakkan dia. Tahu hak ni bodoh ni. Pasal apa? Pasal tak boleh terima akal. Ni wajib akal. Lawan dia mustahil akal. Semua bab tauhid dia guna akal. Hukum dia hukum akal. Hukum kita belajar wajib syarak. Hukum sifat tu pada akal. Belajar dia wajib syarak. Hukum dia tu iaitu kita faham tu dengan akal. Sebab tu dia ada komen dari akal. Contoh, Allah Ta'ala ni bersifat, kita beri sebelum kita masuk ni, peringat balik. Kita beri sifat kudrat. Kudrat maknanya berkuasa. Wajib pada akal kita Tuhan ni bersifat berkuasa. Apa maksud wajib pada akal? Mesti Tuhan ni berkuasa. Tak boleh terima Tuhan ni lemah. Tu hukum akal. Wajib pada akal. Kalau orang kata Tuhan ni lemah, mustahil pada akal Tuhan lemah. Tak boleh dia lemah. Kalau dia lemah bukan Tuhan. No? Macam kita lantik Perdana Menteri lah soalan. Dan lantik Perdana Menteri ni antara sifat dia kena cerdik tak? Cerdik. Kalau bodoh orang lantik tak? Tu nisbah lantik. Tu nisbah lantik. Hak Tuhan ni bukan lantik. Dia memang sifat dia Tuhan tu. Tak boleh terima di akal kita Allah Ta'ala ni, Tuhan ni sifat dia lemah. Tak boleh terima. Kalau dia lemah bukan Tuhan daripada awal kita. Itu kita panggil. Kita mengaji dah pi lama tak main tu orang tanya boleh keluar wajib macam-macam lah. Wajib ni hukum kita pi belajar tu. Hukum tu wajib. Tapi sifat tu kira dia nak kira dia wajib mustahil itu pada apa? Pada akal kita, bukan pada syarak, no? Pada akal kita. Akal kita fikir-fikir, tak sungguh Tuhan tu lemah. Sungguh Tuhan tu kuat. Darah. Tu akal. Tapi hukum akal. Ni hak kita mengaji sifat kalam ni, pada akal kita wajib Tuhan tu bisa berbicara. Ada sifat kalam. Mustahil pada akal kita Tuhan tu bisu. Karena sudah ada dalil. Faham tak? Tengok dalil apa. Sambung kita baca. Dan bagi sifat kalam itu 3 ta'aluk, 3 tugas. Yang dinamakan dia ta'aluk dilalah. Tugas sifat kalam ni ta'aluk dilalah. Apa ta'aluk dilalah? Arti dilalah tu menunjuk atau beriwayat, bercerita maksudnya. Tulis itu. Ta'aluk sifat kalam ialah dilalah. Ta'aluk sifat kalam ialah dilalah, bukan dialah. Dilalah. Tu ta'aluk dia, tugas dia. Apa makna dilalah? Memberi petunjuk atau bercerita. Memberi petunjuk atau bercerita. Tu tugas sifat tu. Memberi petunjuk atau bercerita. Itu takluk. Itu kegunaan sifat kalam. Iyalah. Kalau nak faham ni saya bagi misal. Nisbah kita makhluk ni, Allah Ta'ala buat lidah kita ni untuk apa? Goyak. Goyak. Orang Kelantan kata goyak bahasa Arab tu. Goyak maksud dia bahasa Arab. Goyak tujuan. Maksud dia
Bahasa Kelantan dia punya raya. Ambil kalimah Arab raya. Raya tujuan makna dia apa? Kehendak. Bila ada sifat kalam, kita boleh hantar apa kita nak. Tak ada kalam, nak cakap macam mana? Bolehlah bahasa isyarat lah kita kata. Tapi payah. Bila ada sifat perkata ni, kita boleh hantar apa kita nak. Kita boleh hantar kita nak suruh apa. Kita boleh hantar kita nak cerita apa. Tu maksudnya. Sifat kalam di Tuhan ni, dengan ada sifat kalam ni, Allah pun berroyak. Bercerita apa dia nak. Dia nak suruh apa. Dia nak larang apa. Dia nak cerita apa. Itu tugas dia. Faham tak? Itu dia kata semula. Ta'aluk dilalah artinya, arti ta'aluk dilalah tu menunjuk, yakni dalil atau beriwayat, bercerita. Habaklah nak makan pun, diamlah kita. Ada juga jenis tu kan? Banyak lah. Kalau kuliah ni banyak ni. No? Tak ada, tak mau makan apa, cakap lah nak makan apa. Diam. Habaklah, diam. Sampai rumah, buka tak langsung kat bilik. Ada juga sejenis, tak tahu lah kat mana kan. Orang dia apa sih mo? Tak cakap. Malam tak gini orang. Malam tu takluk di dalam dia lambat. Alai orang cakap. Pasal apa? Yang tadi kebang pasal apa? Lambat. Tadi orang tanya nak makan apa? Tu tak tolong awak dah tu. Nak makan apa? Takkan semua nak kena habang. Fikirlah sendiri. Baru gekau. No? Kita orang cakap, Tuhan tak boleh cakap, dia tahu. Dia suka untuk orang faham tanpa orang cakap. Kena faham. Akhirnya dia cakap kiam. Lalu kedai tu, kedai tu ramai ni, viral ni. Laki dia betul. Viral. Kita cakap, ada jenis tu, tak payah. Dia nak berteka-teki. Faham tak pasal gua? Laki dia betul. Ramai, viral. Tak cakap apa tu? Dia. Tengok suami. Tengok tu. Tak lah, dia kalau tengok suami lah dia tu, dia dah, dia tak kena. Kata itu leleh tau. Tak berhenti kedai viral dia. Allah. Besar betul kejaman yang lelaki dia buat. Tak berhenti kedai viral. Ni, leleh tau. Aku meluak. Aduh. Tu aku lambat tau. Aku malah nak ada drama. Maluak ni begini. Ada gitu no? Tujuan ni kita mengaji tau. Tujuan buat kalam tu no? Untuk berceri habak. Kalau kita nak habak, no? Kecuali kita bisu. Kalau kita bisu, maka dilalah itu menggunakan isyarat. Tapi kita panggil dilalah itu isyarat dengan isyarat. Orang bisu kan dia guna isyarat. Kita pergi kat naik Aita, ni naik Aita. Kita nampak lampu isyarat. Tu kita dengar suara cakap suara penting, kita faham isyarat tu. Dia kadang-kadang dilalah dia dengan kitabah, dengan kalam, dengan cakap, kadang-kadang isyarat. Ni kita nak bahas sifat Tuhan. Sifat kalam Tuhan itu tujuan dia untuk memberi petunjuk, bagi faham. Dia nak suruh semayang ke, nak suruh puasa ke, itu tujuan dia. Faham tak? Lagi lawak je nak. Orang jangan marah. Dia tak payah pergi tak pula sabjil. Tu, no? Baik. Dan takluk dia punya tugas dia kata yang pertama. Dia ada tadi berapa? Dua kan? Tiga. Yang pertama, takluk suluhi qadim, iaitu patut padan beriwayat ia pada sedia kala. Takluk suluhi qadim maksudnya patut Tuhan bercakap pada waktu azali. Tulis sikit, tulis lain. Takluk suluhi qadim kalam. Takluk suluhi qadim kalam. Suluhi qadim kalam. Takluk suluhi qadim kalam artinya patut Tuhan berbicara pada masa azali. Patut Tuhan berbicara pada masa azali. Patut Tuhan berbicara
pada masa azali. Nak abang apa ni? Sebab lagi orang faham lagu ni. Allah Ta'ala dulu bisu lah baru cakap bila ada makhluk. Dulu tak ada makhluk, dia tak cakap, dia bisu. Bukan dia bisu, dia boleh bercakap, tapi tak bercakap lagi, tak ada makhluk. Kita panggil patut bercakap, yang ni mampu bercakap, cuma tak bercakap. Saya pun bercakap ni depan kita sebab ada tempat. Katalah saya yang mengawal, kuih lapar main dah, apa main duduk rumah, takkan saya cakap lah. Tapi patut dah saya cakap, dan mampu dah saya cakap tu. Mampu. Mampu bercakap waktu azali, walaupun makhluk tak ada lagi, mampu cakap, kita panggil takluk sulhul qadim. Pasal apa ulama buat tu? Nak hurai takut lagi orang faham. Dulu bisu, lepas tu baru kemudian ada sifat tu. Bukan sifat ada dah. Tak cakap lagi, mampu saja. Faham tak? Waktu tu main barulah Assalamualaikum, takkan tak ada siapa ni. Tuan-tuan bertakwalah kepada Allah. Ingatlah tuan bertakwa kat Tuhan. Kalau ni Quran kata wattaqullah, kau berabu mak. Tak ada siapa. Tak boleh cek. No, tak ada. Tapi mampu dah cakap tu, mampu. Cuma belum bercakap. Tu waktu azali tak ada makhluk. Tak ada makhluk nak cakap, siapa cakap Tuhan. Tapi bukan Tuhan bisu. Nak sifat dah. Tapi tak cakap lagi. Boleh bercakap tapi tak cakap lagi. Kata tadi kita panggil sulhul qadim. Tu. Yang keduanya tanjizil qadim, iaitu berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Yang kedua ni lulus persediaan bagi berkata-kata. Takluk yang kedua, takluk tanjizil hadis, iaitu tanjizul qadim, iaitu berlaku dan luluskan persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Tulis itu. Takluk tanjizul qadim artinya, takluk tanjizul qadim, tadi sulhul qadim kan, yakni tanjizul qadim artinya berlakulah cadangan berkata-kata pada masa azali. Berlakulah cadangan berkata-kata pada masa azali. Berlakulah cadangan berkata-kata pada masa azali. Tadi patut, cuma tak bicara lagi. Kemudian bicara dah. Bicara dengan maksud cadang bicara, bukan cakap lagi. Yang ni kita sebut dalam kalam nafsani. Cadangan Tuhan berkata-kata, makhluk tak ada lagi. Dia cadang lah. Cakap dengan Adam ni dengan kehendak dia, iradat dia. Ada sifat kalam, ada iradat, dia cadang nak cakap apa. Dengan Adam nak kata hak ni, dengan Nuh nak kata hak ni, dengan Muhammad nak kata hak ni, dengan Ibrahim nak kata hak ni, dengan Zakaria nak kata yang ni, dengan Yahya nak kata hak ni. Faham tak? Cadangan berkata-kata. Kalau ni sebuah makhluk dalam diri kita. Kalau pada Allah, di zat Allah, jangan sebut dalam diri Allah. Diri Allah bukan dalam luar. Diri dia wallahualam tak diketahui. Cuma kita di diri dia sebutannya, di zat Allah Ta'ala, bukan dalam luar. Kalau kita dalam hati kita, sagi dia meh dia nak kata betul-betul ada bawa tu dia tu. Kita ni kalau di sebuah makhluk ni kalam dah rasa ni tu. Dia duk cadang lah. Sagi ku taruh betul-betulnya. Tu orang Penang kata. Taruh betul-betulnya lagi depan. Kawan tu memang tak dan tarik kursi, dia bubuh tu, cadang betul. Udah kata dia gang ni bodoh. Lega. Hak cadangan tadi dulu je dah. Bila orang tu ada sifat perkata, sifat tu dekat ni, kita tekak dia. Lepas tu dia pun bercadang untuk berkata-kata. Kalam nafsani, tadi kalam ismi. Seperti suara tu, di sebuah makhluk ni kalam ismi, sifat perkata. Lepas tu dia cadang berkata-kata, kalam nafsani. Lepas tu kawan tu main, dia pun berkata-kata, kalam masdari. Lepas tu kawan pun dengar perkataan dia, kalam lafzi. Wih, pedih yang kata kat aku, wih. Main kata kat hang pula, aku macam jangan. Bang. Lepas kata, faham lah. Kadang-kadang tak cadang. Kata tu, dia terkeluar tu, mana saya sedap, saya marah tadi. Awak kena maafkan saya. Itu contoh kat tu. Sama tadi tau. Dia kata lu boleh pergi. Tak cadang, tak payah kat tu. No. Pak Hafiz kali tak sengaja. Tu saya kata, Allah Ta'ala ni dia buat betul tau. Kalau dia sebut dalam itu, kalau ulama kata kalau Allah Ta'ala bagi kuasa mencerai pada perempuan, dan saya laki-laki lagi banyak dicerai daripada perempuan dicerai oleh laki-laki.
Kita nampak lagi cara yang banyak ni. Tu tak duduk kat tengah lagi tu. Duduk kat tengah beban. No, tu imam pun kena cerai. Bila semua kan. Kena cakap pun. Merleng duduk kat masjid. Dia kata untuk imam kita lah ni hancin. Tak balik rumah di masjid tak boleh. Memang tu sembahyang. Kalau makan tu kedai tepi masjid. Tak tepi balik masjid. Tak ada mana lah. Pergi tengok muka bersedih duk. Hasbunallah wa Hasbunallah. Duk berzikir dalam masjid kan. Tanya dia pasal apa? Pasal kau ni yang duk sedih nampak murang ni. Kena cerai pula. Kena cerai pula. Sebab pulak tu faham? Banyak kali lah. Berapa kali Tok Imam? Berapa kali? Tok Bilal tanya, berapa kali yang kena cerai ni? Duk ingat-ingat tu. Dalam 250 kali. Tok Bilal kan sabar lah Tok Imam. Saya kat 300 lebih. Ya lagi tu. Aduh. Tu noh, dia tak bercadang lah macam mana malam. Sambung. Tu. Jadi Allah SWT lulus Tuhan bercadang untuk berkata-kata kepada Allah tadi. Dia cakap ni, baru cadang pada zat dia. Tak ada makhluk ni cakap. Kenapa? Cadang tak cakap. Pasal apa cadang nak cakap? Dia tak ada makhluk ni cadang je nak. Dalam ilmu dia tahu dia akan buat makhluk. Maka tak cakap lagi tapi cadang dulu. Kalau dia dah tahu dah nanti dia akan buat Adam, dia tahu tak? Dia tahu nanti dia akan buat Nuh, dia akan buat Ibrahim, dia akan buat maka dia cadang. Lagi Allah Muhammad. Yang ketiganya daripada takluk sifat kalam ni, tanjizi hadis. Apa dia tu? Iaitu dilulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau tengkah atau bercerita-cerita kepada makhluk. Berlakulah bercakap tu bila ada makhluk. Ni yang ketiga, tulis tu. Takluk tanjizi hadis. Yang ketiga ni takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi. Yang ni kalau dalam tauhid tak wajib kita tahu, no? Tak wajib dan tak wajib kita ingat. Kita wajib tahu ada sifat kalam ya, Tuhan boleh bercakap dengan sifat kalam tu. Cuma ulama dia adalah dia huraikan kita faham, no? Faham tak apa tak apa tak apa. Yang ketiga ni takluk tanjizi hadis artinya lulus berbicara Allah kepada makhluk. Lulus berbicara Allah kepada makhluk. Bila ada makhluk lah. Lakulah cara tu. Lulus berbicara Allah kepada makhluk. Yang ni bila ada makhluk, tu tanjizi hadis lulus. Semula. Yang pertama takluk suluhi qadim. Takluk sifat kalam, kemampuan sifat kalam suluhi qadim. Yang ni ketika tak ada makhluk, dia mampu berbicara, cuma dia tak bicara lagi. Dia mampu. Yang kedua tanjizul qadim, yang ni lulus dia bercadang untuk bicara. Dia pun merancang apa hal dia nak cakap. Apa dia mau nak cakap nanti bila makhluk ada. Yang ketiga lulus berlaku bicara tu bila makhluk ada. Buat Adam, buat Hawa, buat Adam daripada tanah. Ambil 40. Allah Ta'ala suruh malaikat Israel pergi ambil tanah daripada 40 jenis tanah di bumi ini. Turun. Gumpal tanah. Himpun semua. Betul-betul buat dengan tanah sekedar-sekedar tu Nabi Adamnya. Kita semua tak buat pada tanah dah. Cuma ada bahagian tanah kat kita. Kita buat pada tanah dah. Himpun 40 jenis tanah. Himpun jenis tanah. Kemudian gumpal malaikat Israel buat. Malaikat Israel buat. Kita ni dimulai oleh malaikat Israel, tutup pun malaikat Israel juga. Dia membahagian tu. Angkat buat pergi bola syurga. Ambil sini. Betul lah mak kata Tuhan tak lantik malaikat dia khalifah. Bila dia khalifah dia pembuka asal kampung sini. Kita nak ada kita kampung kena orang tu. Nak lantik YB kena orang tu dia tahu susah tempat tu. Faham tak? Lantik orang lain dia kan tahu. Dia kena tempat tu. Ambil tanah apa-apa. Buka buat bentuk lembaga, campur dengan air, perangi, bakar, bagi kerah macam apa kita bagi? Labu sayur lah. Labu sayur dibakar. Kita dibakar. Ada 4 unsur campur. Tanah, air, angin, api. Bakar apa semua dah. Rak di bola syurga. Biar tu 40 hari. Cukup 40 hari, barulah Allah suruh malaikat bubuh roh. Waktu 40 hari dalam kitab disebutkan waktu 40 hari itu sebelum malaikat tiup roh, iblis dalam syurga duk masuk sulap tengok badan kita. Tu dia pakar badan kita ni. Innal iblis inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan dalam badan anak Adam daripada aliran darah dia ikut dalam darah. Dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Dia duduk cek dah. Iblis dia duduk cek dah. Itu belum kenal anak lagi. Duduk cek dah. Badan manusia dia dulu mana. Dia pakar dah badan kita ni.
Cukup 40 hari baru tiup roh. Tiup roh kemudian buat sedia hawa daripada tulang rusuk. Tuhan kata uskun. Terkalam bermula lah. Kataan Tuhan, uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah engkau ya Adam dan isteri engkau dalam syurga. Wa kula minhuma haitsu syi'tuma ragadan. Makanlah apa yang kamu nak dalam syurga ni sesuka hati makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan dekat dengan pokok ni. Satu pokok ni. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu jadi orang zalim. Pokok ni yang makan, hal lain makan. Itu berlakulah kalam. Bicaralah. Sebelum Adam buat tu cadang. Ada Adam baru lulus. Bercakap dengan Adam tu ta'alluq tanjizi hadis. Apa kalam pertama Tuhan dengan makhluk? Kalau orang tanya kita, hak mula-mula Tuhan cara makhluk apa dia? Hak tadi ke? Hak tadi ke Tuhan cara? Kan? Hak mula-mula Tuhan cakap dengan makhluk bila? Ni dengan sama-sama kita ni manusia ni. Waktu alam roh lah. Hak tadi jasad tu bila ada jasad lambat. Mula-mula roh dulu. Apa? Kalimah dia apa? Kita dalam Quran. Waktu Tuhan buat roh Nabi Adam, kemudian Allah Ta'ala keluarkan daripada sulbi roh itu semua roh-roh yang akan berlaku sampai kiamat. Habis keluar semua dia itu padang. Padang tu ulama khilaf. Padang mana? Jangan disebut padang maksiat pula. Tak buat kat sini lah. No, tak celui. Padang maksiat dia duduk. Padang Wahid pun. Bukan juga. Bukan. Padang mana? Padang Arafah. Sebab itulah Padang Arafah ni ada pendapat ulama kata akan jadi tanah untuk kiamat nanti. Padang masa itu dibuat pada Padang Arafah. Mana Padang Arafah yang diperatakan bumi ni sepanjang-panjangnya dihimpun jadi panjang lagi besar lagi padang dia. Jadi pada masa ada ulama pendapat gitu. Jadi berlakunya perbincangan Allah Ta'ala dengan roh tu di Padang Arafah. Sebab tu banyak Arafah. Arafah mana kenal, Padang mengenal. Mula-mula roh kenal Tuhan di Padang Arafah tu. Betul orang pergi haji pun berimpun di Padang Arafah. Nak mula kenal Tuhan balik, lupa-lupa tu. Dia pun teringat, dia pakai pun kain putih je sangkut di badan tu, tak ada apa dah, tinggal biar nak bini kata apa semua. Duduklah mengemis minta ampun kat Tuhan. Tinggal dia dengan Allah. Tak ada lain. Orang tak buat TI bintang tu. PTI almari, orang tak buat tali besen. Orang tak buat. Orang tak buat tali besen. Buka Ustaz tali besen. Anak dia ambil tali satu, 4 besen. Orang tu ambil tali besen. Jadi Tuhan kata apa kepada roh mula-mula? Bila keluar roh semua sampai kiamat, semua roh kita, tuan-tuan kena ingat lah, roh kita ni semua sama waktu. Dia bukan dulu kemudian. Yang kemudian dulu ni apa dia? Badan. Badan saja dulu kemudian. Ada yang 40 tahun sebelum, ada yang 60 tahun sebelum, ada yang jadi pok, ada jadi anak badan-badan kita ni. Roh serentak semua. Waktu itulah kalimah pertama yang Tuhan bicara dengan roh manusia ni, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Tuhan tanya. Kalimah apa yang keluar? Huruf apa mula-mula? Cuba baca. Cuba tengok. Huruf apa? Alif. Tadullu ala tarafu', menunjukkan ketinggian Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. Huruf alif huruf tarafu', huruf tinggi. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Jawab roh. Jawab roh. Apa jawab roh? Bala syahidna, huruf ba. Yang mula-mula keluar daripada kita huruf ba. Pasal apa? Ba itu tunjuk kepada al-khudu' wa tadarru', merendah diri, kehambaan. Lepas tu kita baca bismillah. Ba tu huruf kasrah, merendah. Kita mula baca Quran, huruf dia bukan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Surah pertama. Mula dengan ba dan merendah. Itu sifat kita. Mula dengan kerendahan hati kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ba tu kasrah, hak lain semua merendah. Tutup dengan kasrah. Bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Turun semua. No. Tu huruf alif. Huruf alif kita, no. Huruf alif yang pertama Allah Ta'ala terbitkan berbicara dengan roh-roh kita. Tu saya cerita sikitlah ilmu. Jadi maka Tuhan pun bercerita, luluslah tadi hadis, luluslah berlaku bicara itu. Bicara apa? Dia suruh, dia larang, dia cerita. Dalam Quran kita tengok kan. Tu. Inilah 3 takluk bagi kalam. Inilah 3 takluk bagi kalam. Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu, yakni dalil akal ni. Kita fikir. Nampak kita fikir. Bila kita fikir dalil apa ni? Dalil akal.
Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ni. Perhati makhluk ni. Apa? Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, kita ni fardu takdir ni, nescaya adalah ia bisu. Kalau Tuhan tak ada sifat kalam, Tuhan bisu. Dan jika ada ia bisu, kalaulah Tuhan bisu, jadi ke mana? Nescaya ada pada Allah Ta'ala satu penyakit. Sama macam huraian sifat basar dengan samak itu lah. Satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Jadi kurang Tuhan tu. Dan iaitu mustahil kerana membawa kepada lemah. Tuhan dia lemah. Maka apabila ia Allah lemah, nescaya tidak ada suatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, nampak dah terang. Dalil kata Tuhan tak lemah. Kalau Tuhan ada sifat bisu, Tuhan lemah. Bila Tuhan lemah, tak boleh buat alam ni. Tapi alam ni ada. Dalil kata Tuhan ada sifat kalam. Kalau nak hujah cara mudah lagi, senang saja. Ada tak Quran tu? Bila ada perkataan, kena ada perkataan dulu. Tak ada perkataan, nak ambil perkataan lagu mana? Dia berkata, dak, Quran tu Nabi tulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Bukan Nabi Muhammad tak bisa tu dengan maksud bodoh. Bodoh tu kita. Nabi tak bodoh, faham tak? Nabi, Allah Ta'ala memang halang Nabi kita Muhammad daripada belajar menulis daripada orang. Tuhan tak izin. Pasal apa Tuhan tak izin? Supaya menjadi hujah bahawa Nabi memang dapat seketui pada Tuhan, tak tambah sepatah, tak kurang sepatah. Betul-betul Allah yang ajar Nabi. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Muhammad itu syadidul quwa, yang bersangatan kuat, iaitu Jibril al-Amin. Sebenarnya Jibril daripada Allah Ta'ala. Jibril memang turun kat Nabi kita Muhammad ajar. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita mengaji itu. Ar-Rahman, Tuhan yang memurah. 'Allamal Quran, dia yang mengajar Al-Quran. Ajar oleh Nabi kita Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita baca surah tu. Nabi kita duduk tengah tahannut, duduk tengah bersunyi uzlah dalam Gua Hira. Siapa pernah sampai Gua Hira dah? Cuba angkat kaki. Cuba angkat tangan. Siapa yang pernah sampai Gua Hira? Berapa orang? Ramai. Apa takut riak kau? No? Sampai naik sampai atas. Oh, Masya Allah, ni hebat ni memang tak. Saya pun buat tercabut pada itu. Mudah-mudahan pun teruk lah, no? Sebab dia punya bukit, dia tak ada. Kita punya bukit ada waktu datang, lagi baru canggah balik. Dia memang canggah pada awal, tangga semua. Ni mak saya Tuhan. Saya kalau mak saya pergi dulu. Tolong mak, tolong sabar. Kita lepas belakang. Oh, macam kuat semangat dengan mak saya pun. Nak pergi tengok gua kat Nabi terima wahyu, tempat Nabi duduk yakhlu bi habibi, bersunyi-sunyi dengan kekasih dia. Masuk. Tuan-tuan, siapa pernah pergi tempat suluk Tok Selehor di Kelantan? Ada tempat pernah pergi tak? Tempat suluk Tok Selehor di Kelantan. Ada pergi Selehong boleh, Selehong boleh. Tempat Tok Selehong tu, betul-betul Selehong sahabat Tok Kenali. Dia duduk suluk. Dia buat tempat dia macam kubur, duduk dalam tu, duduk zikir kat Tuhan, macam mati. Duduk dalam kubur tu, zikir, nak bagi ingat mati. Oh, tu tempat suluk dia. Kata dia itulah dia. Ya Allah Rasulullah, nampak Rasulullah, nampak roh wali-wali yang lain kerana dia mensucikan hati dia. Suluk, duduk bawah betul di situ. Itu berkah. Orang pergi berabuk ni berkah. Ini tempat suluk Nabi kita. Paling besar lah. Kepala segala Nabi, kepala segala wali, berkah. Nak pergi juga sekali pergi. Agak-agak pilih. Situ lah gua kecil je kan. Siapa pernah sampai? Kita boleh semayang seorang itu pun kalau siapa tinggi nak kena rendah sikit no. Tui pitang tu, tuling di belakang. Dia salah dia. Tak boleh dia kena ni. Kalau orang Arab dia tak kena pergi belakang sikit. Sebab tinggi orang Arab kan. Gua tu kecil. Gua tu yang betul untuk Nabi suluk. Dan betul-betul menghadap ke Kaabah. Nampak Kaabah daripada atas. Nabi duduk atas malam. Bila berlaku? Pendapat paling kuat 7 bulan Ramadan. Nabi duduk tengah sunyi diri itu. Datanglah Al-Aminu Jibril, orang yang diberikan amanah menyampaikan wahyu pada Nabi. Man itu dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk asal. Dalam bentuk laki-laki berjubah putih.
datang kepada Rasulullah. Tapi Nabi kita SAW ni dia tahu hati Nabi dia. Iqra' ya Muhammad. Iqra' ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Nabi kata, aku tak boleh baca. Dia boleh kata, Iqra' ya Muhammad. Bacalah ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra' ya Muhammad. 3 kali suruh. Ulama kata, Jibril tahu tak Nabi tak boleh baca? Jibril tahu, tu suruh baca Allah. Ada isyarat dia tu. Ulama kata, ada isyarat dia tu. Bukan hanya. Dan tiap-tiap kali Nabi kata, Nabi kata, Jibril peluk Nabi. Lepas pula, Iqra' ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari. Jibril peluk kali kedua. Maka Nabi kata, gerun keadaan tu. Lepas pula, Nabi kata, Iqra' ya Muhammad. Ma ana biqari. Jibril peluk pula. Baru Jibril ajak baca. Dalam riwayat disebutkan, setelah riwayat sebut, waktu Jibril peluk tu lah, Jibril kata dalam riwayat sebut, saya dengar daripada almarhum guru kita radhiyallahu anhu, guru kata, waktu Jibril peluk Rasulullah mula-mula, Jibril kata, wahai Muhammad, terima aku sebagai umat. Peluk lepas. Peluk pula, wahai Muhammad, nanti minta kepada Tuhan aku ke syurga dengan kau. Lepas pula. Peluk pula, wahai Muhammad, jadilah saksi bahawa aku menyampaikan apa yang disuruh oleh Tuhan kepadamu. Lepas pula, masuk. Saja buat cerita. Jibril tu nak ambil kesempatan tu peluk Rasulullah. Sebab tu kita mahu buat Rasulullah. Tunggu wahyu. Duk tunggu rindu tu berapa lama? Kan tak dapat perintah pergi jumpa Muhammad ambil wahyu. Tu kena utama. Allah peluk lo rindu. Duk dengar cerita lama dah, kali ni baru boleh tengok Nabi akhir zaman tu. Nabi-Nabi lain jumpa lah. Nabi-Nabi lain jumpa semua. Dia buat wahyu cerita pasal Nabi akhir zaman. Sekali dapat jumpa Nabi tu, Jibril peluk lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu lah cerita dia tu dalam gua tu. Kemudian barulah Jibril ajak, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa ni? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar pada manusia barang yang dia tak tahu sebelum tu. Anak ajar. Maknanya Quran itu turun mencerita apa yang manusia tak tahu. Sama ada suruh ke, tegah ke, kisah-kisah. Tu. Dia tengok tak ada Quran kita tu. Maka ada sifat perkataan, ada terbit perkataan. Ke mana? Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Berarti ini bukan karangan Nabi SAW. Dan penyair zaman Nabi kita ni, orang Arab memang masyhur dengan pandainya, banyaknya tukang syair, tukang yang fasih mengarang syair-syair. Tapi bila turun Quran, tukang-tukang syair menung mereka tengok Quran kerana indahnya bahasa. Kadang-kadang sama belakang, susunan huruf dia tak ada. Kita tak erti lah, kita kena dengar. Saya tak tahu ustaz macam mana yang kata orang kita bukan orang Arab dan kita bukan penyair. Kita orang Melayu pun bukan penyair juga. Faham tak? Bukan penyair dalam bahasa Melayu pun kita ni. Kalau orang kan, dia baca satu syair saja. Kalau orang Melayu dia saja, dia tu pandai bahasa. Dia baca tu dia tahu, wih orang ni sedap bahasa dia. Kalau kita baca tak ada apa. Nampak kita bukan ahli bahasa. Ni ahli bahasa Arab. Dia bila baca Quran, sedap bahasa dia. Sampai tak ada part yang dia tak ada urang. Bahasa tu tak ada. Dia tak kerti nak urang. Mula huruf dengan huruf muqatta'at. Nun. Apa rahsia dia tu? Tapi sedap dengar. Alif lam mim. Ada harakat dia pula. Bukan baca macam baca bahasa Arab biasa. Kalau kita baca Jawi, mana ada baca panjang pendek. Apa baca lagu tu kau? Ini sebuah kitab yang dinamakan dia. Ada kita baca lagu Jawi? Tak ada bahasa Arab ni tak ada. Tapi Quran dia ada panjang pendek dia. Dan semua tak ada rahsia. Yang ni 6, yang ni kena 4, yang ni kena 2. Ada rahsia dia. Yang ni tak boleh panjang, semua ada rahsia. Hak ni kena buat masuk, hak ni kena dengung tak dengung. Berdengung kepala. Semua ada rahsia dia. Alif lam ra. Ada alif lam mim, ada hamim. Hamim dalam Quran ada berapa? 5, 7. Kaf ha ya ain sad, hamim ain sin qaf. Apa tu orang cari-cari makna dia? Tu bahasa Quran. Nabi Muhammad kata, bukan aku karang ni. Ini daripada Allah Ta'ala, bukan aku karang. Aku tak boleh baca, aku tak boleh tulis. Daripada Tuhan. Siapa yang banyak gelumbang Quran, dia tahu rahsia-rahsia Quran.
Orang rajin baca Quran, lama-lama Tuhan buka kat dia rahsia tu. Kalau kurang baca Quran tak dapat. Lagi kita jarang bergelumang. Jarang bergelumang. Tak kira tak boleh baca lagi, tak baca langsung Quran. Tak boleh baca. Tu yang jadi macam dia kata. Alif Lam Ra dia baca apa? Ular. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok Alif Lam Ra dia baca jauh. Ular. Nampak tu? Ular. Kaf ha ya ain sad. Sebutan tu kaf ha ya ain sad. Kaf ayas. Oh baca. dia tak mengaji. Yes. Yes lagi tu. Yes. Yasin. Dia baca yes. Nun dia apa gitu? Dia macam bukan. Allah bodoh ni. Aduh semua ada rahsia dia. Kalau himpun semua huruf muqatta'ah tu ada 14 huruf. Semua huruf muqatta'ah tu huruf nuraniyah. Huruf cahaya semua. Dia ada Quran kalau kita main dia ada huruf nuraniyah, ada huruf zulmaniyah, ada huruf angin, ada huruf api, ada huruf air, ada huruf tanah. Bukan mandang. Bukan mandang. Sifat huruf. Kalau orang ini ilmu hikat dia jumpa lah tu. Ilmu mandang tu lah. Apa dia huruf dia? Nun, Sad, Nun, Sad, Ha, Kaf, Ya, Mim, Qauf, Alif, Ta, Ain, Lam, Ha, Sin, Ra, 14. Tu semua huruf-huruf yang pemula. Fawatihus suwar kita bagi pembuka surah. Ada rahsia dia. Sebab huruf Hijaiyah semua 28. Tu ambil 14, setengah daripada dia. Huruf lain tak jadi. Cuba cari, kita cari nanti dalam surah Fatihah ada satu huruf dia tak ada dalam Fatihah. Apa huruf tu kita cari? Satu huruf yang ada sebab huruf tu tak ada dalam Fatihah. Huruf lain semua dalam Fatihah, satu huruf tak ada dalam Fatihah tu. Cari nanti cari tau. Kita gelumang Quran. Kalau jumpa, saya tak pergi apa lah. Kalau jumpa lah, saya tak pergi apa lah. Itu Allah Ta'ala. Baik, tulis sikit. Kalam Allah itu ada 5 bahagian. Kalam Allah itu ada 5 bahagian. Kalam Allah itu ada 5 bahagian. Apa dia 5 bahagian? Pertama, amar. Bukan nama orang. Amar. Amar maknanya apa? Suruhan. Tuhan suruh. Aqimus salah, semayanglah. Wa atu zakah, zakatlah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji umrah kerana Allah. Kedua, nahi. Hindustan pun dia ambil bahasa tu nak Urdu. Urdu pun nahi juga. Nahi. Nahi. Bahasa Arab nahi. Apa tu nahi? Larang ataupun cegah. Larang ataupun cegah. Ada tak Tuhan larang? Ada. La taqrabuz zina, jangan kamu berzina. La taqrabus salat wa antum sukara, jangan kamu sembahyang nak keadaan mabuk di ayat Quran. Lagi apa? Allah Subhanahu wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, jangan bunuh jiwa-jiwa yang tak berdosa. Tu Tuhan sebut dalam Quran. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Orang Arab dulu bila dia dapat anak ramai, dia yang buat. Dia dapat anak ramai, dia takut miskin, dia bunuh. Dia bunuh perhabis, tinggal orang, bagilah ada sikit beda orang. Dia simpan orang, dia bunuh dia. Tuhan larang tu Tuhan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Tuhan larang dah tu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada kamu dan mereka. Lagi, yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, khabar, cerita. Tuhan cerita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu lil malaikati illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa cerita peristiwa malaikat sujud kat Nabi Adam, iblis tak mau, iblis kena halang. Cerita Nabi apa paling banyak dalam Quran? Bukan Nabi Muhammad. Oh tu kata orang sini orang mengaji. Bagus lah. Nabi Musa paling banyak.
Pasal apa Nabi Musa paling banyak? Tanya api lah. Patut Quran cerita pasal Nabi Muhammad banyak lagi turun Nabi Muhammad. Ni turun pasal Nabi Musa pasal apa? Pasal Bani Israel. Karena ulama kata Nabi Musa ini antara Nabi yang paling banyak ujian dia. Jadi nak bagi Nabi kita ni sabar. Muhammad, Musa pun kena lagu tu juga. No, hak tentang dia pun pak dia juga, pak bela dia. Firaun. Encik Firaun. Encik Firaun tu. No, pak dia. Dia jaga dia, bela dia besar. No, pak dia. Firaun ni dia takut ada peramal rahib dia pun ceritakan akan ada nabi akan lawan dia, guling dia. Dia bunuh budak-budak lah kalau punya hak nak jadi nabi lawan itu ada belum? Dia kata kamu tak boleh lari daripada takdir Tuhan, no? One often meet his destiny in the road, in the path he take to avoid it. Tu orang putih kata boleh apa. Seseorang itu selalu berjumpa dengan takdir dia, dengan jalan yang dia ambil untuk lari daripada takdir dia. Dia lari tak mau sakit, dia makan ubat. Dia makan ubat, pergi check di hospital, lekat buah pinggang. Sakit lepas tu. Dia nak lari daripada takdir dia. Dia pergi jumpa takdir dia. Dia macam pisau tu teguk kat takdir dia. Makan sotong dengan makan nasi kau tak? Ni cokok. Tak mau sakit ni, tak mau sakit ni, tak mau sakit ni, tak mau sakit ni. Pergi hospital, buah pinggang rosak. Makan tu jangan. Jangan kena siung. Tinggal tak bergicap, kau telur ada. Banyak tak nak makan. Tu, nak lari pada takdir, jumpa takdir. Mana selalu itu? Dia buat kita ni, longkang umur kita ni besar sangat ni, takut jatuh. Kita buatlah satu kayu papan apa, buat bagi lintas atas kayu tu. Sebelum ni duk lompat, buatlah papan kayu tu, nak pijak tak mau jatuh. Sekali pijak, perak, tu jatuh. Bukan saya kata jangan duk buat tu, saya nak cerita kadang-kadang hak kita lari tu kita jumpa juga. Kita bertemu di sana, tak boleh lari dah. Tu. Jadi yang lawan dia, hak dia belum. Hak dia belum, no? Nabi Musa alaihissalam. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu, yang kedua ulama sufi kata, kenapa Nabi Musa yang banyak cerita? Nabi Musa pangkat dia apa? Pangkatnya Musa Kalimullah. Apa maksud Kalimullah? Orang yang banyak berbicara dengan Allah. Kerana dia pangkat Kalimullah, mazhab dia kalam, Allah berumur dalam kalam Quran. Kerana pangkat dia tu. Itu rahsia dia tu. Kemudian Allah SWT yang ke berapa? Keempat, wa'ad. Wa'ad bukan sa'ad. Sa'ad nama orang, wa'ad. Wa'ad. Apa wa'ad? Janji baik. Janji baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jangan katakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka syurga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Tu janji Tuhan. Nah. Kita panggil janji baik. Bahasa Arab panggil wa'ad. Apa? Dalam syurga nanti ada sungai mengalir. Apa sungai mengalir? Kalau baca Quran faham tak maksud sungai mengalir tu macam mana? Apa maksud sungai mengalir? Maksudnya kita pijak atas sungai, macam dah bagi tadi. Jalan heret baju-baju kita bawah sungai tu. Permu angkat basah bersidai pula benung. Turun kering pula angkat jalan pula. Macam mana? Macam mana yang kata jalan sungai? Kata ulama kan, nanti dalam syurga Allah seronok lah. Kita bercerita, mudah-mudahan hati kita kena ada optimis dengan Tuhan. Istana kita nanti, mahligai kita buat pada kaca. Cantik lah kaca tu. Macam mana Ustaz nak salin baju anak nampak ke pula? Tuhan pandai lah buat tempat anak salin. Hang berarti tahu nak buat tempat anak salin kan Tuhan tak tahu. Dia risau bodoh-bodoh. Dekam kadang-kadang kan. Berkata Ustaz, kamu tak kata apa Ustaz yang reka dia melawak lah. Istana tu buat pada kaca yang tak ada kan, dia cantik sungguh. Cantik sungguh. Kalaulah sepotong kaca tu boleh buat turun kita ke dunia ni, nescaya orang pun beribadah. Apa dia kaca yang Tuhan buat cantik sungguh? Bawah kaca ke sungai lalu. Kita boleh pijak atas lantai rumah kita, nampak ya sungai jalan ke bawah tu. Tak tahulah ikan kap ke apa, tak tahulah kan. Tengok
sungai tu cantik loh. Tak tahu, saya tak nak gambar. Nanti kalau dengar cerita macam ni, mungkin kita tak dapat gambaran. Nanti di akhirat esok tu kita tengoklah sendiri macam mana Tuhan buat syurga tu. Allah. Orang yang tak masuk neraka ni, tak masuk syurga ni menyesal tak dah. Pasal aku duduk bongok sangat. Dia bawa jadi dia. Tak semayang, tak mengaji, tak apa. Tu cantik tu. Ni dalam ni apa dia? Sonok air api. Kasut api, baju api, topi api, makanan api, semua api. Ayam panas, pokok zakum hak berduri pecah tekuk-tekuk tu, rumput jarum. Apa dia yang sonok dalam tu? Nak duduk sesaat pun tak mahu dalam tu. Tapi kenapa tak mau beribadat? Ni syurga ni nikmat. Allah cantik. Saya kata tuan, ahli syurga dalam Bahrul Masjid kita 5 kata teng depan syurga tu. Kerana kagum dengan pintu syurga tu. Cantik yang syurga tu. Itu ada riwayat kan. Kawan tu dia tak tunjuk syurga tu. Dia Al-A'raf. Al-A'raf ni pahala dengan jahat dia sama. Sama berat duduk tengah-tengah mula-mula. Mula-mula duduk tengah dulu. Tuhan nak hukum. Hukum dia tu bagi dia sedar. Siapa suruh dia buat sama-sama? Orang suruh buat baik. Dia tobat. Dia buat sama. Mana dia Majid tiga nombor. Nombor dia bubuh tiap. Faham tak? Dia mengaji lah Ustazah Fatimah, Ustazah Sharifah, Ustazah apa mengaji? Mengajar juga. Dia pelaga kawan ni dengan kawan ni. Dia pelaga kawan ni dengan kawan ni. Habis adik-beradik ke orang kampung bergaduh sebab dia. Kita panggil nama orang yang suka pelaga orang. Pelaga orang, kawan ni bergaduh sebab dia. Dia buat mulut ni. Tapi dia macam mengaji. Mengaji janganlah. Dia pada sedap ni. Dia sedap ni. Dia laju. Ustazah tanya soalan, belum habis dia jawab. Ni apa? Izhar. Dia reti. Dia nak agak dia reti. Yang ini nun mati bertemu apa dia ni, bertemu dengan huruf apa ni? Mim ni apa? Idgham al-ghunnah. Mentok. Dia sebutlah, dia pergi dulu. Dia laju. Tapi dia pelaga orang. Duduk tengah-tengah. Bila duduk tengah-tengah tu dah. Dalam riwayat sebutlah kata hadis. Tuhan buka syurga. Dia duduk tengah-tengah. Hak ni neraka. Dia memang tak nampak syurga. Melainkan sebelum masuk neraka tak nampak dah. Dia kata kat Tuhan, boleh tak nak pergi tengok kat luar? Dia kan jawab dekat. Takat tu dia mati. Dia tengok keluar. Cantik ada itu ya, tak ada masuk. Dia cakap, Tuhan boleh tak dekat sikit lagi? Sedih. Kalau baca hadis tu sedih kan? Dia pergi dekat sikit lagi. Dia tengok. Cantik ni ayam mata dia jatuh ni, sedih tak boleh masuk. Tak boleh, sebab hang sama berat. Nak masuk sana kena berat lebih. Hak belah baik tu. Boleh tak pergi dekat sikit lagi? Dekat sampai depan pintu. Tengok pintu. Lah kali tu kata ada Tuhan kata kat dia, hang teringin ke? Katalah dia kata, hang teringin ke? Teringin ya Allah, masuklah. Tu Tuhan baik dia tu. Baik dia tu. Masuklah. Dia masuk tu, Allah seronok tu dia. Ada seronok. Ahli syurga dia tu. Ahli syurga. Kita jangan jadi golongan tu. Malu sebab orang duk seronok dah kita lah orang lah. Kita mesti pergi tengok kan? Pergi tengok. Orang pakai duk makan dah, duk makan ikan malam kan? Kali orang pun dia habis dia minta dah sepedah dah tu. Dia makan sepedah kan? Dia masuk lambat. Orang tak dia ni yang tengok ni. Dia lambat ada kerja sikit-sikit ni. Janganlah. Mudah-mudahan kita masuk as-sabiqun al-awwalun. Orang yang mendahului dan awal masuk ke syurga nanti. Tu cantik. Sungai ada mengalir. Itu janji wa'ad, janji baik. Yang kelima, wa'id. Al-wa'id. Wa'id. Tadi wa'ad janji baik, ni wa'id janji buruk. Wa'id maknanya janji buruk. Janji buruk. Ni kalau kalam Allah Ta'ala lihat. Ulama kata pecah 5 ni. Janji buruk apa dia? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Contoh Tuhan kata, sesungguhnya orang yang memfitnah orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, dia buat fitnah. Dia buruk orang mukmin ni, dia buruk orang mukmin, laki-laki ke perempuan ke.
Bagi mereka tu azabul jahannam, bagi mereka azab neraka jahannam, walahum azabul hariq, bagi mereka azab yang sangat menyakitkan, api yang marak menyala bagi mereka. Tuhan janji dah, janji buruk pada manusia. Hal yang buruk ni kalau kita nak dengar lebih jelas sekali, waktu peristiwa Isra' Nabi tengok semua tu. Oh takutlah, hak pecah kepala Nabi. Tingkat batu, dia pegang batu tu, dia hempuk pada dia pecah. Oh, pecah kepala dia. Cantum balik, angkat balik batu, hempuk pula. Pong, pecah kepala ni. Dia ketuk tu bukan dia rela, ni riau tapi tangan dia bergerak. Tak mau, pecah. Hang kena ulang rasa yang sama. Kalau hang pecah, hang mati sekali yang sakit. Tuhan buat tak nak mati. Cantum balik, hempuk pula. Tidak ada mati lagi panik. Sakitlah hang bila-bila. Hempuk pula. Tak batu, cantum balik, hempuk pula. Hang kena hadap benda tu. Pasal apa? Nabi siapa ni Jibril? Dia ni siapa? Mereka orang yang tidak mahu sujud kepada Allah. Dia tak mahu sembahyang. Tak mahu sembahyang. Oh, kalau gitu, no? Alhamdulillah lah, mudah-mudahan kita dikatakan orang sembahyang lah, no? InsyaAllah nak keturunan kita orang sembahyang. Baik, mereka kata, maka lima tu lah, maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu dan sabitlah sifat kalam padanya. Bila aku dah hurai begitu, kalau Tuhan bisu, Tuhan lemah. Lemah bukan sifat Tuhan. Kalau Tuhan lemah tak jadi alami, maka itulah dari kata mesti Tuhan bersifat kalam. Tuhan ada sifat kalam tu. No? Itulah pengakuan yang sebenarnya muafakat, ia perkataan, ia pengakuan dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Artinya ya Quran tu, dan jika seorang daripada orang musyrikin meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, maka berilah perlindungan keamanan akan dia sehingga mendengar ia akan kalam Allah Ta'ala, kemudian hantarlah dia di tempat yang aman. Ni cerita kalau orang mengaji dalam hukum, dia panggil apa ni kafir apa? Kafir ahadi. Bukan, ada istilah dia kafir apa? Kafir, tapi ada banyak, ada kafir harbi, kafir zimmi, kafir ahadi, kafir tengoklah. Ini orang kafir yang dia lari pada negara dia. Contoh negara dia berlaku perangan apa, dia lari, dia minta lindung kat negara kita. Kita negara Islam, Khalifah Islam contoh, masih ada lagi. Dia pun minta lindung. Nah, Quran kata bagi dia perlindungan supaya dia dapat dekat dengan agama, dengan kalam-kalam Tuhan, kok dapat ikut agama ni. Kalau tak dapat ikut pun, jaga dia sampai selamat, boleh hantar dia ke tempat aman. Wajib orang beriman bagi perlindungan kat dia selama dia bukan kafir yang buat permusuhan pada kita. Ada nama dia saya tak ingat, no? Itu dalil nak bila sehingga hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia boleh dengar kalam Allah. Kalam Allah tu dia Quran. Bukan sifat tu, sifat tu dia dengar. Kalam apa ni? Lafzi kat Quran tu. Sampai dia dengar Quran tu. Kemudian mudah-mudahan dia taubat dan berilah perlindungan kat dia, hantar dia balik ke tempat dia yang aman. Itu. Banyaklah Allah SWT kalam Allah Ta'ala. Kalau Allah SWT Quran, wahyu daripada Allah. Wahyu ni ada dua jenis, no? Wahyu ada dua jenis. Tulis sikit. Wahyu ada dua jenis. Kita berhenti. Wahyu ada dua jenis. Satu, wahyu yang dibaca di dalam solat. Satu, wahyu yang dibaca dalam solat, iaitu Quran. Quran saja kita baca dalam solat. Selain daripada zikir-zikir yang Nabi dah sebut dalam sembahyang tu. Tak boleh kita baca buku dalam sembahyang, novel tak boleh, hadis tak boleh, tak boleh. Quran. An Abi Hurairah, Allahu Akbar, Habib waladdallin, amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Tak boleh. Hadis tak boleh. Wahyu yang dibaca dalam sembahyang itu wahyu, iaitu Quran. Ada lagi wahyu yang tak dibaca dalam solat. Pilih nombor dua. Yang kedua, wahyu yang tak dibaca dalam solat. Apa dia wahyu yang tak dibaca dalam solat? Hadis qudsi, iaitu hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis yang makna daripada Tuhan, Tuhan sampai hati Nabi, Nabi guna kalam Nabi sendiri cakap bagi orang faham.
Tapi hadis kursi. Hadis kursi. Hadis ada berapa ustaz? Kalau kita mengaji hadis ada dua. Satu hadis Nabawi, hadis kursi. Hadis Nabawi ni makna pun daripada Nabi, kata daripada Nabi juga. Kalau hadis kursi makna daripada Tuhan, perkataan daripada Nabi. Nabi yang tolong terjemah apa yang Tuhan nak. Maknanya hati Nabi ni selalu berhubung dengan Allah. Allah suruh Nabi Muhammad cakap, Nabi cakap. Qala Allah. Betul Nabi duk ajar dengan sahabat, Nabi kata qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata. Mana? Itu wahyu hantar hati. Wahyu kat Nabi ni ada 3 jenis. Kadang mai ikut Jibril. Kadang mai melalui mimpi. Kadang Tuhan hantar hati terus. Kalau hak mai daripada Jibril tu Quran. Kalau yang mai daripada Jibril tu Quran. Kalau mai ikut mimpi, mai ikut gerak tu hadis qudsi. Hadis kursi. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi kata qala Allah. Sahabat, Allah Ta'ala berkata begini. Tu hadis kursi. Kalau Nabi tak sebut qala Allah, Nabi yang cakap terus, itu hadis Nabawi, hadis Nabi sendiri. Kalau Nabi sebut qala Allah, itu hadis kursi daripada hadrat Allah. Nabi tolong terjemah bahasa Nabi. Hati Nabi tu berhubung dengan Tuhan terus. Bersih Nabi kita SAW. Mana contoh hadis kursi? Allah SWT hadis kursi. Tapi hadis maaf lah. Ada waktu kadang-kadang hadis kursi tu Jibril buat main juga. Tapi biasanya bukan Jibril. Tapi ada. Contohnya Nabi SAW nak pergi buang hajat, qada hajat. Sayyidina Umar tolong pegang kain. Di padang pasir mana ada belah air. Kita malam ke ada air. Jadi sahabat ni kalau Nabi nak mandi ke, Nabi nak berwuduk, Nabi nak kencing ke apa, Nabi nak buang hajat, nak qada hajat, sahabat akan buka kain ni. Tolong pegang. Besarlah kain dia. Nabi akan duduk di balik. Tak tengoklah. Kita tak boleh kita khenak. Aurat Nabi kita kalau orang tengok buta. Buta terus. Orang kata macam mana dengan ahli keluarga Nabi? Isteri Nabi macam mana? Mereka tak tengok. Bukan tengok. Lepas tu sahabat ketika mandi jenazah Rasulullah, Sayyidina Ali pun mandi, Sayyidina Qustamah, Sayyidina Fadal mandi jenazah Rasulullah, itu ditutup dengan kain, digonyong macam tu. Tak tengok. Kalau tengok betul. Allah Ta'ala memelihara aurat Nabi kita Muhammad SAW. Itu hebat Nabi kita, hebat semua. Jadi kat kain gitu. Sayyidina Umar kat kain gitu. Nabi pun pilih belakang kain tu. Ni saya bukan qada hajat ni. Apa dapat kaki pun saya dia. Betul. Dia kecil berdiri dulu ni. Jadi dia tak betul. Maka Nabi pi. Lama Nabi pi. Tu belakang ni Sayyidina Umar habis. Oh ni akhirnya terpaksa tengok. Sebab takut orang bunuh Nabi kau tadi sebab dah tak tengok. Kau ada orang kafir yang bunuh Nabi senyap. Maka Sayyidina Umar turun. Tengok Nabi duduk sujud. Mana tak jadi qada hajat. Duduk sujud. Lama Nabi duduk. Sayyidina Umar pergi duduk mana. Nak kuih tak berani sebab Nabi tak sujud. Lama tu. Sampai Sayyidina Umar kata, aku menyangka Nabi dah wafat dia sujud. Sebab lama je. Sampai Nabi angkat kepada Nabi. Dan aku tengok muka Nabi. Dia kata, aku tak pernah tengok muka Nabi seceria ini. Semanis ni. Seterang ini. Orang Nabi paling senyum, paling seronok ni. Ya Rasulullah, kenapa kau sujud? Ni hadis kursi. Kenapa kau sujud wahai Rasulullah? Maka Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jibril kata, ya Muhammad, ala ubashiruka. Hei Muhammad, ketahuilah aku nak bagi berita gembira kepada kau. Tuhan kata apa? Ya Muhammad, man salla alaika sallallahu alaihi. Siapa salawat kepada engkau, Allah salawat kepada. Wa man sallama alaika, siapa yang bagi salam kepada engkau, sallama Allah alaihi, Allah bagi salam kepada dia. Oh, Nabi seronok dengan berita tu. Baca hadis kursi tu. Bukan yang Quran. Hadis kursi. Allah Ta'ala kata, qala Allah, Tuhan kata. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita tu ceria tu. Bukan pasal dapat berita tutup dia untuk siapa tu? Untuk umat dapat salawat, dapat salam daripada Tuhan. Apa salam daripada Tuhan? Selamatlah, kawan tu selamat dah. Tuhan kata selamatlah hang. Tuhan kata selamatlah hang, tak kata selamat lagi. Takkan dia cakap bohong. Allah selamat gitu.
Kemudian dia kata wallahu alam, habislah kita pada sifat kalam. Habis kita akan sambung nanti sifat seterusnya, huraian sifat ke-14, kaunu qadirat, artinya keadaan apa yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Habislah sifat kalam. Tamatlah pengajian kita untuk kali ini. InsyaAllah kita baca sampai Lailatul Atiyah. Kita bawa lah sampai Lailatul Atiyah. Siapa tak ada lagi nanti tolong tanya lah pada ni AJK pengajian kita lah. Yang terbabit lah. Bukan lihat sampai Lailatul Atiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada tak? Sampai tak kita selawat. Betul insya-Allah lah. Dah sebab ni penutup, hari penutup, ala-ala kita baca sampai Lailatul Atiyah. Saya akan tutup sebelum kita baca doa tu. Lepas kita selawat sebelum kita doa, kita akan baca sama la ilaha illallah 100 kali, kita buat tahlil sekali. Maksudnya 100 kali la ilaha illallah tu niat ni semua tahlil. Kira selawat ni kan tahlil baca Quran. Boleh selawat boleh. Maka selepas kita akan selawat, sebelum doa kita akan baca la ilaha illallah 100 kali sama-sama. Dan kita pakat-pakat niatlah kepada mak ayah masing-masing, keluarga masing-masing, tok bubu masing-masing, semua kita pakat niat. Mudah mereka mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan pahala salawat yang kita baca ni, pakat-pakatlah. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang berbuat baik kepada mak ayah kita dan sebagainya, insya-Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته وأصحابه وأولياء الله الصالحين علماء العاملين ولجميع مشايخنا ووالدنا ولكافة المسلمين المسلمات خصوصا إلى روح شيخ محمد زيني بن عبد الغني العيدروس مرتهورا رضي الله عنه صلي فرعين شيخ تلاميذه ومن ينتسب إليه ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا والإخواننا من المسلمين والمسلمات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على حبيبك محمد اللهم أعني على ذكرك وذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشفاعة وصل على سيدنا أحمد صاحب العناية وصل على سيدنا أبي القاسم صاحب الجنة واعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي يعده واجعلنا من أهل مدده في هذه المعيشة واجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة يا وسيع الرحمة اللهم صل على سيدنا محمد أوسع الباب وأدخلنا الجنة معه بغير حساب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب وقطب القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد الدرة اليتيمة والياقوتة الفريدة والجوهرة السنية وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود وسر المعبود وسبب لكل موجود ومعلم الجود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن وإمام الأكوان ونور الجنان وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حسنات سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تعلق بسيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
بعدد من أحب سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات أمة سيدنا محمد. اللهم كما فرحتنا في الدنيا بسيدنا محمد ففرحنا في الآخرة بسيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المقربين وإمام العارفين واجعلنا بجاهه من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين. اللهم يا أحد صل على أحمد في كل وقت وحين حتى لا يبقى إلا أحد. اللهم صل على أبي روحي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا هو صل على من هو. اللهم صل عليه وعلى آله وأذقنا بالصلاة عليه لذة وصاله. اللهم صل على سيدنا محمد أصل الأصول وسر القبول وباب الوصول وتاج الرسول صلاة تدوم ولا تزول. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله وصفي الله وخليل الله واجعلنا به من العارفين بالله. صلى وسلم ربنا على سيدنا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من لا يعلم من هو إلا هو. اللهم صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه. اللهم صل صلاة الجلال وسلم سلام الجمال على سيدنا محمد باب الاتصال وسلطان الرجال ومنتهى الآمال وجنة القرب والوصال وعلى آله وصحبه عدد الحصى والرمال. اللهم صل على سيدنا المصطفى والمرتضى والبتول وابناهما عليهم السلام. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود ومصدر الكرم والجود وأفضل المولود ونور الوجود وعلى آله وصحبه وسلم يا رحيم يا ودود يا كريم يا وهاب يا ذا الطول. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي واغفر لي ولأبي وأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي واغفر لي ولأبي وأمي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي واغفر لي ولأبي وأمي. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحادي على من صلى عليه في كل زمان ومكان. اللهم صل على سيدنا محمد أحب من تحب وهب لي يا وهاب بحقه ما أحب.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية وأغرقنا بها في بحر الأحدية. اللهم صل على سيدنا محمد الذي من صلى عليه كأنه ذكرك بجميع أسمائك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى، وصل على سيدنا محمد إذا رضيت، وصل على سيدنا محمد بعد الرضا، وصل على سيدنا محمد دائما أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته، وحببني إليهم وحببهم إلي يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الأمي 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 صلى الله على النبي الأمي
صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أبطل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله ورحمه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وشيعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم بالصلاة عليه وعلى آله اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين بحق سيد المرسلين وأهل بيته الطاهرين يا أكرم الأكرمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم بجاه نبيك المصطفى اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم بجاه نبيك المصطفى اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وبحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم وبحب محمد صلى الله عليه وسلم لك وبسر الذي بينك وبينه صلى الله عليه وسلم اجعلنا من المرادين اجعلنا من المرادين اجعلنا من المرادين واجعلنا في حضرة سيدنا محمد من الحاضرين ولا تجعلنا عنك ولا عنه من الغافلين. اللهم حببنا إلى سيدنا محمد وحبب سيدنا محمد إلينا. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika bacaan salawat kami, zikir kami, Al-Quran yang kami baca tadi, Ya Allah, ada pahala risimu, Ya Allah, nilai risimu, Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sampaikanlah, Ya Allah, pahalanya kepada kedua orang tua kami, Ya Allah, kepada ahli keluarga kami yang telah meninggal dunia, Ya Allah, kepada guru-guru kami, para alim ulama yang mengajar mendidik kami, Ya Allah, kepada adik-beradik yang tetangga kami, Ya Allah, kepada seluruh muslimin muslimat umat Nabi Muhammad SAW, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu ayah kami, kaum keluarga kami, taman daripada taman syurga-Mu, Ya Allah, bukan lubang dari lubang neraka-Mu, Ya Allah. Jadikan mereka daripada kalangan orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Jadikan kami daripada kalangan orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warzuqna hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمد وآل محمد مع محمد وآل محمد يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير مسؤولين يا رحم المساكين يا غافر المذنبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tuan-tuan, kerana ini hari terakhir, saya nak minta boleh tak kita bangun mahal qiyam tu lah, sebab terbentuk dah. Cuma sebelum kita bangun mahal qiyam, sikit saya nak peringat diri saya dan semua yang hadir. Mari kita memperbanyak lagi salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu cita-cita, tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakanlah, tolong aminkan, mudah-mudahan makbul saya punya doa ni. Itu saya punya hajat saya pernah minta kepada Allah bahawa saya nak mati dalam majlis maulid, majlis salawat kepada Rasulullah. Itu memang cita saya, sangat-sangat saya berharap. Yang kedua, saya minta kat Tuhan, kalau saya mati, janganlah orang yang mengurus jenazah saya tu orang yang membenci saya. Saya nak saya dimandikan, dikafankan, disolatkan di tangan orang-orang yang cinta kasih kepada saya. Yang benci saya minta tolong. Janganlah, itu kehinaan bagi saya pada hari mati saya. Orang yang membenci saya, biar yang sayang kat saya yang urus jenazah saya. Itu permintaan saya. Yang paling besar sekali ialah meninggal saya tu dalam majlis salawat kepada Rasulullah. Itu minta, mudah-mudahan berkat dan makbul doa. Kerana tuan-tuan, saya nak saat saya terakhir dalam hidup saya di dunia ni adalah dalam majlis yang disebut nama Rasulullah. Dan benda pertama yang saya jumpa ketika saya nak meninggal itu adalah ruh Rasulullah SAW. Mana ruh Rasulullah itu pertama yang jumpa untuk balik ke hadrat Allah Ta'ala itu Nabi kita Muhammad SAW.
Satu ada satu orang wali Allah Ta'ala. Saya nak bagi ni semangat pada tuan. Satu orang wali Tuhan, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik meninggal. Wali besar ya. Waktu dia nak meninggal, dia besar kat nama dia kata, aku meninggal nanti, dia kata, ini wasiat dia lah. Kalau kita jangan buat kat sini, saya nak cerita saja. Dia kata, minta orang palu rebana, pukul kompang, iring jalan dia kita nak kubur. Orang tanya dia, kenapa nak kena pukul jalan? Ini wasiat sebelum meninggal. Dia kata, kalau waktu aku mati, yang iring jenazahku Rasulullah. Yang iring jenazahku, pasal apa? Pasal dia orang banyak salawat. Dia salawat kat Nabi ribu-ribu, salawat kat Rasulullah. Itu saya dengar, itu memang saya jadi azam. Jadi, ya Allah, aku nak jadi macam ni, ya Allah. Kita kena baca lah wafatnya orang soleh, kita baca supaya kita ada cerita dulu. Tuan-tuan, cerita paling mulia adalah cerita akhirat. Cerita dunia ni tak mulia. Sebab esok kita akan lempak tak kurang tu ya. Cerita-cerita yang mulia, cerita-cerita kita ke alam sana. Jadi saya nak ajak sebelum kita bangun malam qiyam ni, ya Allah. Saat ni waktu tuan-tuan malam qiyam, tuan-tuan minta dalam hati tuan. Bayang, ya Allah, kalau aku mati nanti, bagilah di alam sana roh-roh yang sudah meninggal, nenek moyangku, sambutku dengan salawat kepada Rasulullah. Pasal Rasulullah suruh, dia ni ahli salawat, sambut dia dengan salawat, bawa dia jumpa aku. Kerana dia sebut dalam kitab, di antara kelebihan orang banyak salawat kepada Rasulullah, yuzafu ila qabrihi atau ila jannah kama yuzafu al-arus, Allahumma salli ala Muhammad, ila baiti zawjiha. Orang yang banyak salawat, waktu dia mati, ketika orang usung jenazah dia, Allah suruh malaikat-malaikat turun berjuta-juta dari langit ini, iring jenazah dia seperti mana pengantin diiring pada seperti mana orang mengarak pengantin hantar ke rumah suami dia. Orang Arab, kalau isteri dia kahwin, saat dia akan arak isteri tu hantar pergi rumah suami. Amal penuh. Macam itulah ketika dia mati, malaikat akan iring dia, hantar dia pergi kubur. Kerana yang nak sambut dia Rasulullah itu. Oh no, seperti mana ni guru kita ni, almarhum Abu Gurus Kumpul. Itu beliau meninggal, malaikat dulu kita wali-wali yang kasyaf pada waktu tu tengok langit ni penuh malaikat turun seperti Lailatul Qadar. Kerana pada hari itu dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan dia orang banyak salawat. Allah suruh malaikat turun pergi hantar jenazah dia. Jadi saat ini kita malam qiyam tanya, ya Allah, bagilah mati aku macam ni. Itulah paling seronok kali, insya-Allah makbul. Di samping lepas pada tu, tuan-tuan banyaklah salawat-salawat ke Nabi. Nah, jangan lupa salawat ke Nabi. Ni kita kelah berhenti. Salawat tak berhenti. Salawat tak boleh. Mudah-mudahan saya jenazah tadi tu, jenazah tuan-tuan pun macam tu tuan-tuan. Seronok kita, orang pakat bercakap habis. Jenazah kita hari tu mulia sungguh pada hari tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabul doa kita, insya-Allah. Mari kita bangun sama-sama. Sambut Rasulullah, nanti Rasulullah pula sambut, bangun sambut kita dalam kubur, insya-Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن جميعي يا حبيب
نشر واجتماعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان يا علي فاطمة بنت رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات يا ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat Rasulullah SAW, dengan berkat Ummuna Fatimah Az-Zahra,
dengan berkat Sayyidina Ali, dengan berkat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya Allah, dengan berkat-berkat mereka ini qabul doa kami ya Allah. Mudahan kami semua wafat husnul khatimah ya Allah. Kami semua wafat husnul khatimah ya Allah. Kami semua wafat husnul khatimah ya Allah. Mudah-mudahan roh kami disambut oleh Rasulullah di alam barzakh ya Allah, disyafaat oleh Rasulullah di alam barzakh ya Allah, diselamatkan oleh Rasulullah di alam barzakh ya Allah. Jadikan kami ahli syafaat Rasulullah, ahli syafaat Rasulullah, ahli syafaat Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semua jemaah saya di sini meminta ampun banyak-banyak kepada semua salah silap saya mengajak tak berapa nak sedap, tak berapa nak kena, tak berapa nak betul, lari tajuk ke apa, tak pandai buat lawak apa semua. Saya minta maaf, tu semua aib saya lah, kekurangan saya yang baik-baik semua daripada Allah. Saya minta ampun, minta halal dunia akhirat. Doakan saya insya-Allah panjang umur. Kita jumpa lagi pada majlis pengajian akan datang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.